QJ Motor adalah sebuah company daripada China dan sekarang mereka giat memproduksikan pelbagai motor untuk pasaran di dunia. Dan mereka juga adalah salah satu company yang mentaja di MotoGP di kelas Moto2 dan Moto3. Dan di belakang saya hari ini adalah sebuah QJ Motor SRV 700. Sebuah cruiser retro dengan banyak modern mode daripada QJ Motor. Dan saya adalah Kazuto Sun. Kalau kamu belum kenal saya lagi atau first time masuk ke channel ini, boleh bagi support, like dan subscribe untuk channel ni supaya kita boleh buat lebih banyak konten yang menarik dan review untuk anda. Walaupun ini adalah sebuah cruiser dengan retro looks tapi dilengkapi banyak design moden, begitu juga dengan teknologi zaman sekarang. Dan ini adalah kunci dia. Nampak macam satu pocket pen knife, sangat cute. Tapi ini ada kunci dia dengan tekan button di sini. Tengok. Ini adalah kunci dia. Tapi dia juga datang dengan dua kunci biasa. Harga jualan untuk SRV 700 ni adalah 33,888. Ia lebih murah sedikit daripada jenama dari Jepun. Yang modelnya lebih kurang macam ni juga. QJ Motor SRV 700 ni, dia datang dengan enjin twin parallel. Ia bermakna twin cylinder dengan dua exhaust. Dan tentulah enjin ni datang dengan fuel injection system dengan 6 kelajuan atau 6 speed. Motor ini adalah 700cc, lebih tepat lagi adalah 698cc dengan 56 horsepower, komplit dengan 68 torque. Masa kita buat cubaan motor ini sebenarnya agak terperanjat dengan dia punya torque ya. Dengan 68.2 torque ni sebenarnya motor ni sangat kuat. Terutama torque dia kick in daripada 6000 rpm. So apabila sampai 6000 rpm, walaupun anda di gear ke-6 di highway, apabila kamu tekan dengan motor ini, dia masih boleh pergi dengan laju. Dan kamu akan rasa dia punya motor itu, torque dia sangat kuat. So apabila dengan satu motor yang dengan ada torque yang kuat, sebenarnya sangat selesa untuk menunggang. Terutama di long distance apabila kamu perlu memotong kenderaan-kenderaan yang slow, seperti semasa memanjat bukit. So torque ini akan membantukan perjalanan itu lebih lancar lagi. Jom mari kita buat sound check dulu. Sekali pandang, mungkin ramai akan merasa, ini kan macam motor daripada Jepun. Bagi kami, lebih kurang sama, tapi banyak barang telah diimprovekan, terutama dia punya design. Kalau kita tengok dia punya design ni, sebenarnya sebuah motor retro dengan banyak modern mode. Seperti kalau kita tengok dia bahagian depan, lampu dia, ini adalah lampu pure design dengan LED bulb di dalam. Tengok berapa power dia punya LED bulb. Begitu juga dengan dia punya signal menggunakan LED untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang. Chassis dia mungkin ramai orang kata lebih kurang sama je, tapi dia ada side panel yang sangat menarik dengan tulisan SRV ini. Dan tangki dia juga besar, boleh memuatkan 16 liter punya petrol dengan ada panel di bahagian sini depan ni. Bukan semua aksesori saja dari depan sampai belakang seperti panel di sebelah belakang ini.
Kalau kita tengok di bahagian depan, dia dilengkapi dengan upside down fork. Yang paling tarik perhatian kami adalah dia punya bracket ini. Dia bracket ini sebenarnya dia nampak lebih kukuh. Sebenarnya dia macam satu protection daripada tutup dia punya upside down fork di shaft ini supaya kotoran tidak masuk. Bagi pendapat saya, kalau dia boleh buat tutup semua depan lagi bagus. Tapi ramai orang nak nampak kan untuk upside down fork untuk motor dia. So mungkin dia kekalkan ada lubang di sini. Dan bila kita tengok upside down fork depan, kita terus nampak dia ada disc brake caliper 4 port untuk bahagian depan, untuk kanan dan juga kiri, dengan lengkapi dengan ABS system untuk bahagian depan, dan bahagian belakang ABS system dengan single port brake caliper. Seperti yang kita dah tengok upside down di depan, macam mana dengan suspension belakang. Untuk suspension atau swing arm belakang, dia lebih kurang macam jenama dari Jepun juga, dengan swing arm aluminium, dan dia ada bracket untuk monoshock dia. Dengan design bracket macam ni atau link ni macam ni, dia memberikan kestabilan untuk suspension belakang. Dia akan memberikan perjalanan yang lebih lancar. Kazuto Garage Online Store. Kini Kazuto Garage mengadakan kedai secara online. Kepada peminat-peminat Kazuto Garage, jangan lupa datang support Shopee Store kami ya. Dan anda boleh mendapat pelbagai merchandise original Kazuto Garage seperti t-shirt, stickers, barang-barang JDM dan lain-lain. Dan juga jangan lupa support TikTok, Facebook page, Instagram, YouTube channel Kazuto Garage, okey? Seperti yang kita katakan, motor retro looks ini, cruiser, dia datang dengan banyak ciri-ciri moden. Seperti lampu, upside down fork, dan tentu kita nak tengok dia punya TFT meter. Mari kita mulakan. QJ Motor. Oh, nampak dia punya TFT meter. Jadi ini adalah antara meter TFT yang paling moden atau paling baru. Kalau kita tengok di sini, ada jam di sebelah sini, ada speedo di sini, RPM di sini, temperature untuk engine di sini, dan begitu juga ada minyak untuk di sini. Gear position ada di sini, N 1 hingga 6. Lepas tu kamu boleh tengok trip dia di sini. Dan untuk control meter TFT ini sebenarnya agak simple. Butang dia ada di sebelah kiri control di sini. Okey. Kalau kita tengok di sini ada dua button ni, satu untuk enter, satu untuk select. So kalau kita tengok button di sebelah kiri pula, dia ada horn sebelah sini, signal kiri atau kanan, dan highlight atau low light. Dan kamu juga boleh memflashkan high beam di bahagian depan sini. Dan di sebelah kanan pula ada on off switch di bahagian atas, double signal atau hazard light, dan begitu juga dengan start button. Clutch lever dia juga dapat adjustable. Ini lebih kepada motor daripada 80-an dan 90-an, adjustable macam ni. Tapi function dia bagus. Dan tentu kita nak cerita dengan dia punya side mirror original dia, yang nampak macam aftermarket, tapi ini adalah original daripada QJ Motor untuk SRV 700 ni. Jadi kamu tak payah bazir duit untuk make up motor anda lagi dengan tukar side mirror. Macam mana dengan dia punya seating? Kalau kita tengok di sini, dia punya seat ini adalah design klasik yang cukup besar. Dia punya seat bahagian belakang ni, tempat duduk yang sangat penting. Dan dengan design checker flat atau jahitan macam ni, sebenarnya kalau motor klasik jahitan macam ni memang mantap lah. Ini adalah print. Kalau dia buat jahitan betul, lagi cantik. Apa yang menarik adalah seat ini, apabila kita duduk, dia macam bucket seat, nampak dia punya curve macam ni. Bila kita duduk di atas, kita rasa sangat selesa kerana seat ni macam bucket seat. Kita duduk betul-betul tempat dia dengan sangat selesa. Dan bagi kita, kalau posisi macam ni dengan handle yang tinggi macam ni, confirm sangat sesuai dan selesa untuk menunggang untuk long distance. Handle dia sangat tinggi. Kalau tengok di sini, handlebar dia cukup tinggi dan untuk keselesahan semasa kamu menunggang. Kalau position macam ni, kalau tengok di sini, handlebar dia
lebih tinggi, sangat tinggi daripada seat. Sekurang-kurangnya ada 12 inci. Ini bermakna kalau position macam ni sebenarnya sangat sesuai untuk long distance dan sangat selesa. Dan pedal dia terletak di lebih bahagian depan sedikit. Kalau tengok di sini, biasanya pedal ada di bahagian belakang sini. Untuk model yang pakai sisi atau chassis yang lebih kurang sama, pedal dia ada di sini. Tapi untuk model ini, dia punya pedal ada lebih ke bahagian depan sedikit supaya riding position dia, rider dia punya tempat duduk di sini dan kaki dia boleh letak di bahagian depan supaya lebih selesa lagi. Seperti motor sebelum ni kita test, kita mesti test fuel consumption ni. Macam mana dengan fuel consumption untuk motor QJ Moto SRV 700 ini? Tangki untuk SRV 700 ni sangat besar. Tangki dia boleh memuatkan 16 liter. Dengan 16 liter, dalam spesial atau website QJ Moto mengatakan motor ini boleh menjalan antara 300 hingga 400 km dalam tangki penuh atau 16 liter. Dan selepas kita cuba dengan tangki penuh 16 liter, kita hanya dapat lebih kurang dalam 270 hingga 300 km. Ia bermakna dalam seliter ini, motor ni boleh jalan lebih kurang antara 15 kilo hingga maksimum 20 km. Itu pendapat atau testing kami. Mungkin tak betul kerana itu juga terpulang kepada anda macam mana kamu mendunggang motor ini, kerana setiap orang mendunggang motor dia adalah cara berbeza. Ada kamu mendunggang dengan jarak kanas atau santai sangat slow, terpulang. Tapi bagi pendapat kami, motor ini bukan untuk orang yang nak jimat minyak. Dia memang tak jimat minyak. So kalau nak jimat minyak, motor ini memang bukan khas untuk anda. Itu pendapat kami. Satu lagi yang menarik adalah rim dia. Dia menggunakan rim depan dan belakang dengan 16 inci. So kalau kita tengok di depan, dia menggunakan tayar 130-90-16. Dia punya profil sangat tinggi dan dia punya lebar ni sangat lebar, 130. Apa yang bagus tentang tayar macam ni adalah bila dia mempunyai tayar yang tebal dan lebar macam ni, sebenarnya dia bagi suspension siri sahaja. Zobo saja atau fork saja. Suspension dia juga digunakan di sini. Jadi kamu akan rasa sangat comfort. Dan untuk tayar belakang pula, dia menggunakan 150-80-16. Jadi tayar belakang lebih lebar daripada tayar depan. Dan dia punya profil lebih rendah sikit, 80 siri sahaja. Dan untuk motor zaman ni, tak boleh ditinggalkan adalah charger port dia. Okay, kalau tengok di sini, dia ada bagi dua charger port. Satu USB, satu Type-C. Jadi kamu boleh gunalah mana satu yang nak, atau nak guna dua-dua pun boleh. Dan untuk brake depan, kalau tengok di sini, dia punya master pump, dia bukan tradisional pakai tank besi atau tank aluminium. So kalau tengok ni, dia lebih kepada motor sport atau motor yang jenis sport punya motor. Dia menggunakan pump macam ni dengan tank plastik. Jadi apa pendapat anda tentang QJ Moto SRV 700 ini? Sebuah cruiser klasik atau retro dengan banyak modern mode. Adakah kamu juga seorang peminat motor cruiser atau kamu sudah ada motor cruiser? Boleh bagi komen anda di ruang komen, bagi tahu pendapat kami tentang motor cruiser daripada QJ Moto SRV 700 ini. Sampai di sini saja, kita akan jumpa anda di next video untuk review motor daripada Moto Kazuto.